Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni kita cuba trade account 1200 ni. Okay. Dan saya nak, dalam masa yang sama saya nak jawab persoalan. Okay, antara soalan yang saya dapat sebelum ni. Okay. Soalan dia, kalau dah terlepas zone, kan, contoh goal ni kan, kita nak entry dekat bawah kan. Contoh lah contoh. Okay. Contoh kita nak entry dekat bawah, katakanlah kat sini. Tapi dia terus jalan, dia jalan sini, dia terus jalan kan. So apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kita nak tunggu dekat mana kan? Kadang-kadang bila orang terlepas zone ni kan, dia terus entry ke atas ni sebab dia terlepas. Lepas tu bila price turun dan nanti mulalah dia menangis kan. So macam mana nak buat benda tu? Okay, so apa yang kita kena buat lah. Okay, apa yang benda yang saya biasa tunggu. Okay, so jom kita start. Okay, sebelum kita start tu, saya nak bagi disclaimer dulu. Sebab sekarang ni rules baru dekat Malaysia lah. Seperti yang korang tahu, sekarang pun dah masuk bulan 11. Apa yang saya share dalam video ni, apa yang saya bagi dalam video ni adalah dari bentuk daripada pengetahuan saya saja. Saya tidak menasihatkan korang untuk ambil apa-apa tindakan. Okay, saya bukan financial advisor korang. Okay, saya bukan penasihat kewangan korang. Alright, so apa yang korang pakai benda ni atas apa yang korang pakai dalam video ni, apa yang saya share dalam video ni, kalau korang pakai itu atas tanggungan korang sendirilah. Okay, ni saya share based on apa yang saya tahu. Dan saya share based on apa melalui pengalaman saya lah. Alright, so harap jelas benda tu ya. So yang lebih-lebih disclaimer tu pandai-pandai lah korang. Mungkin lepas ni saya tak cakap dah pasal disclaimer. Saya tepek je dekat opening video kan, lagi senang. Okay, right, so goal, kalau kita tengok sini, kita marking luar arah dia. Kita tengok daily semalam. Okay, daily semalam dah reject dekat area neckline. Okay, ni area neckline daily. Ni kita marking kita nak faham arah dulu. Okay, ni dia area neckline daily. So kita dah ada rejection Okay, candlestick pun dah close sebagai bullish. So hari ni expectation akan ada satu movement buy ke atas. So kita akan fokus kepada lebih kepada arah buy lah daripada arah sell. Okay, so kita tengok dulu zone yang paling sesuai dekat time frame H4. Time frame H4 dekat sini tak ada. Kita buka dekat time frame H1. Kenapa saya cakap tak ada? Sebab ada tapi dia dekat bawah. Okay, dekat time frame H1 kalau kita tengok dekat sini, kita tarik trend line. Okay, kita tarik daripada shadow ke shadow boleh. Okay, tak ada masalah. Tarik daripada shadow ke shadow, kita dah ada trend line breakout Okay, kita dah ada trend line breakout. Kalau tarik daripada body ke body pun boleh, pun tak ada masalah. So sama je. Okay, dia yang penting kita nak tahu arah dan kita marking zone kemudian. Alright, so dekat sini kalau tengok dekat time frame H1, zone yang paling terhampir, kita kena tunggu kejap lagi pukul 11 close macam mana. Okay, kalau pukul 11 close sebagai bullish engulfing dekat sini, alright, close sebagai bullish engulfing, kita akan marking zone kat sini lah. Alright, so andai katalah macam semalam kan, saya nak entry buy, tapi buy tu saya nak dekat bawah lagi. Okay, contohnya macam dekat sini, contoh kan melepas tu. Okay, bila dia buat satu zone yang baru, sepatutnya entry zone yang baru adalah dekat sini. Okay, tapi katakanlah terlepas juga, terlelap lah dan sebagainya kan. Seumpama dengannya, dia naik, kita marking macam biasa, dan dia bagi zone baru kat sini kan. Dia breakout, dia turun bawah, dia pergi dekat area tempat dia breakout. So dekat area trendline breakout ni, patutnya boleh entry, tapi terlepas lagi. So nak buat macam ni, kita tunggu zone baru. Okay, so kita nak pastikan candlestick 1 hour dia close strong buy. Okay, dia follow arah daily. And then lepas tu baru kita pecah-pecahkan zone. Buat masa sekarang ni, zone yang saya nampak adalah dekat sini saja dulu. Okay, dekat sini dulu. Alright, tak perlu nak marking zone pergi dekat 15 lagi, nanti dulu. Tu nanti dulu. Kita nak confirmkan dulu dia jadi buy, tak ada rejection pelik-pelik. Okay, sebab ni sekarang ni pukul 11 pagi. Okay, saya tak nak dia tunggu. Tiba-tiba kejap lagi 2 minit nak close candle kan, dia pump, dia tinggal ke shadow, dia close bullish buy macam ni kan. So benda tu saya tak nak lah. Okay, ada kemungkinan dia boleh pergi retest bawah lagi dekat dia sini balik, and then dia buy kan. Benda tu saya tak nak jadi. Saya nak dia close bullish strong, baru saya akan fokus kepada arah buy. Lepas tu nanti barulah kita pergi dekat lower time frame. Kita marking lagi zone-zone yang untuk kita kecil kan. Nanti kejap lagi saya akan explain. Buat masa sekarang ni, ini je dulu kita punya
pemahaman kita bagi faham dulu apa benda yang kita nak buy tapi tak nak sekarang sebab price dah tengah naik. Kita dah ada zone yang kemungkinan boleh jadi zone baru. Kalau kejap lagi pukul 11 dia close sebagai bullish engulfing. Lepas ni kita dah, kalau jadi benda yang kita nak tu, baru kita tengok dekat lower time frame. Okay, masa sekarang ni kita tunggulah pukul candlestick 1 hour dia close macam mana. Okay, kejap lagi saya akan update korang apa decision saya pula lepas tu. Okay, dia dah close sebagai bullish engulfing. Okay, so sekarang ni zone yang kita marking tadi kan. By the way, saya pakai broker headway. Dan satu lagi, sebelum kita sambung tu, siapa-siapa yang belum follow channel Scalper Samurai boleh follow sebab nanti akan datang saya dah tak ambil alih yang bagi sharing setup, mapping semua tu saya tak ambil dah mungkin kelas ke bootcamp yang akan dibuat akan datang nanti tu, semua tu akan dihandle oleh student saya. So saya hanya dekat YouTube, korang boleh dengar suara saya dekat YouTube. Mungkinlah saya akan tolong sedikit sebanyak dekat channel nanti sebab dia baru lagi. Tapi kalau korang nak follow, support saya. Cara nak support sekarang ni kerana dah tak boleh promote broker kat Malaysia kan, support dengan cara join channel saya lah. Okay, support melalui support student saya tu bermakna support saya jugalah. Alright, so okay, jom kita pergi dekat chat balik dan link ada dekat dalam description. So ni zone ni zone time frame H1. Okay, kita pecahkan, kita breakdown. Kita pergi time frame 30 dulu, jangan terus kecil, time frame kecil. Okay, time frame kecil nanti korang akan keliru. So kita tengok dekat time frame 30, zone yang ada tadi, okay, dia ada breakout and then dia masuk balik kan, nampak kat sini. Okay, kita pergi dekat line chart. Kita pergi dekat line chart, okay, nampak kat sini kita ada support kan, nampak? Kita ada support, dah breakout, nampak dah breakout and then dia masuk dalam balik. So kat sini kita ada zone fake out. Okay, zone fake out ni maknanya sepatutnya kat sinilah kita entry sell kan, tapi apa jadi, dia naik ke atas. So ni zone yang tempat fake out. Asalnya kita nak sell tu, kita boleh jadikan dia sebagai zone counter buy. Bergantung lah, dia tak semesti ada zone fake out. Kalau korang jumpa setup sini, dia boleh jadi pakai Fibo kan, guna line dekat 50%. Okay, siapa-siapa yang guna SMC, korang boleh cari zone korang. Okay, so yang ni daripada apa yang kalau saya akan entry dekat sini. Dan dia sebab dia selari dengan zone H1 tadi, nampak kotak kelabu tadi, dia selari dengan zone H1 tadi. Okay, so kita kecilkan, baru kecilkan zone. Okay, baru kita kecilkan kat sini, kita kecilkan macam tu. Okay, ni sebagai zone pertama kita. Okay, lagi satu, kalau kita tengok dekat sebelah ni pun kita ada resistance, support. So sebagai ni zone ni kita boleh anggap zone SSR lah, significant support resistance. Okay, so kita boleh tukar balik ke candlestick chart. Nampak zone dekat situ. Okay, saya akan entry buy dekat situ. Andai katalah kan, tak sampai zone tu, tak sampai, apa kita nak buat? Sabarlah, dia bagi zone baru. Okay, sebab sekarang ni pagi lagi, so tak perlu nak rushing. Okay, ni kadang-kadang korang buka chart pukul 7 pagi dah rushing kan. Nampak dia pacak sikit rushing buy. Nampak dia turun sikit, korang rushing sell. Tak perlulah benda tu. Sabar ni buatkan siapa-siapa sabar dalam trading, buatkan korang lain daripada lain. Korang nak jadi orang yang berbeza dalam trading, korang kena bertindak berbeza lah. Bertindak dengan perangai yang berbeza. Okay, attitude yang berbeza dalam trading. Okay, tak boleh buat benda yang sama. Nampak buy laju je, terus counter sell, terus masuk buy terus kan. Jangan macam tu. Kita tunggu dekat zone. Mesti dia akan pergi dekat zone ni. Okay, 90% of the time dia akan pergi dekat zone. So tak perlu rushing. Okay, so sekarang tak ada apa sangat. So saya akan cut dulu video ni dekat sini. Kita tengok dalam beberapa jam atau beberapa minit kejap lagi, kalau dia masuk dalam zone, kita akan entry lah. So saya akan entry dengan lot boleh kecil sekali 0.1 dan kita cuba right buy. Okay, dalam last video kita sell kan kat sini kan, siapa ingat? Mana tadi yang kita sell kat sini kan, kat mana? Kat sini. Tapi saya tutup awal, dia turun banyak lah malam tu, tapi saya tutup awal. Tapi tak apalah. Okay, kita dah grow lebih daripada 100%. Macam tu lah, kita cuba repeat kali ni, tapi dekat tapi kali ni kita counter buy. Okay, ni zone yang saya nak buy. Okay, dia dah bermain dekat atas tu, so saya tunggu dulu dan baru kejap lagi saya masuk. Okay, so sekarang ni
kalau tengok dekat time frame 15, kita memang target zone kat bawah ni kan. Tapi ada satu benda yang saya perasan dekat sini, dekat tempat candlestick ni breakout shadow ni, dia dah reject and dia dah bagi reaction. So bila saya tengok satu lagi time frame bawah dia L15, dekat sini kita ada zone resistance yang dah di breakout. Okay, resistance yang dah di breakout dan kita ada reaction. So dia jadi apa situ? Dia jadi RBS lah, zone RBS. Okay, zone RBS kat sini, zone RBS resistance become support. So ada kemungkinan price boleh naik ke atas terus. Okay, dan ada kemungkinan juga price boleh terus turun ke bawah. So saya tengok tadi jarak dia lebih kurang, kalau daripada current price sampai ke sini lebih kurang dalam 80 pip. So untuk amount yang saya akan masuk ni tak menjadi masalah. So 1200 kan, so boleh masuk sekarang lah. Saya plan nak masuk sekarang sebab dia dah bagi reaction dekat nearest resistance kat situ. Dan saya cuba masuk buy sekarang buy sekarang. Kita masuk satu-satu dulu. Kita masuk dulu lah. Dan targetnya jauh Kalau tengok dekat daily, ada kemungkinan sebab kat sini dah breakout. Ni dah breakout. So ada kemungkinan dia akan retest dekat high yang ni. Okay, high yang ni balik. High yang tu saja kita tengok dia punya tu sampai sini lebih kurang dalam 1700 pip. Besar So kita cuba masuk slow-slow lah Masuk slow-slow. So relax je. Peluang untuk profit tu banyak lagi. Nanti kalau ada bagi zone yang lagi jelas dekat atas tu, mungkin kita akan tekan banyak sikit lah. Okay, so ni masuk lagi. Saya masuk 0.01 je. Okay, by the way, saya cuba, ada yang tanya macam mana dekat Android boleh bergerak free move sini kan. Korang pergi kat 3 titik bawah ni, dekat sini. Okay, nampak dekat sini. Dekat sini nampak tu. Dekat situ 3 titik bawah tu. Tekan. Korang tekan. Nampak tu. Apa nama, dia ada auto move kan, apa benda tak nama dia. Ini yang hari tu saya dah tekan. Dia keluar auto scale. Kalau tak nanti dia jadi macam tu lah. Kan ni tak boleh gerak kan. Korang tekan free chart movement ni. Macam tu, nanti dia akan boleh gerak macam tu lah. Ok, kita tengok kejap lagi macam mana. Masa sekarang ni saya masuk slow-slow. Saya tak nak habiskan masa dekat entry je. So korang boleh faham lah kenapa saya entry kat situ Ok, so saya ni bukan jenis yang suka sangat sharp entry. Dia asalnya entry, lepas tu profit dah cukup. Tak perlu nak sharp entry pun tak apa. Alright, so kita tengok kejap lagi macam mana. Ok guys, so price dah turun dekat zone yang kita target tadi. Ok, sebab kat atas tu layer tak banyak kan. So sekarang ni tekan tambah je lah. Tekan tambah entry lah kat bawah. Lambat dah. Ni super lag ni. Entry kat bawah, keluar kat atas. Gampang. Okay. Alright, so sekarang baru floating dalam 200 USD. So tak ada benda sangat nak risau. Alright, so dah pergi balik dekat zone yang kita target tu So kalau kita sabar sikit tadi dah dapat lah. Tak ada. Tapi tak apa. Dah pergi dekat zone kita tadi tu, sepatutnya kita dah auto happy dah. Maknanya analisis kita dah betul dah. So zone ni kita boleh cuba padam. Okay, dia cuba buat dia cuba bagi kita apa nama ni, FOMO kan tadi kan. Tapi kalau saya terus tekan ke atas ni tadi, dah padam dah account kan. Tapi itulah entry mana yang perlu je. Okay, cukup. Nanti kalau naik atas dia buat satu zone baru, nanti baru saya plan tekan banyak lagi lah. Tapi dia turun balik ke zone kan. So rezeki lah, boleh tekan banyak sikit bawah. Okay guys, itulah dia. Pacak sudah. Okay, so ikutkan kalau kita entry, kita sabar sikit lah kan. Entry dekat zone tadi sebenarnya kita dapat sharp entry dah sebenarnya tapi tak apalah. Ini pun dah 200 pip, Alhamdulillah. Okay, so korang boleh faham zone-zone yang saya marking. Okay, entry yang saya buat.
So tak perlu risau kalau contohnya hari ni terlepas habis lah. Ada yang sampai macam hilang dunia lah kan. Mengaduk saya terlepas lah, tunggu setup ni lama. Memang sedih, siapa je tak sedih kan. Kadang-kadang setup tu kita tunggu macam semalam kan. Hari ni dah masuk zone, kita terlepas. Okay, benda tu bukan korang seorang je yang alami. Bukan korang je yang alami benda tu. Saya pun mengalami benda yang sama. So tak semestinya tak akan ada setup baru. Setup sentiasa ada, tinggal sabar saja. Okay, so macam saya guna modal besar, korang boleh tengok lah, saya guna modal besar. Jadinya saya entry tu tak kemas sangat pun tak apa. So tapi guna lot size yang kecil lah, janganlah atas ni dah 0.05 lah waktu layer. Memang mampus lah account ni tadi. Okay lah, sebab dia floating saja pun dah besar tadi kan. Alright, so tak perlu rushing. Okay, setup ni memang ada zone yang tak kena, tapi most of the time dia akan pergi dekat zone. Okay, macam tadi kita marking kat sini kan. Kenapa sini, korang boleh rewind balik video ni lah. Sebab fake out area. Campur pula dekat sini. Kalau tengok kita ada hidden engulfing kat sini. Okay, dia pergi exactly tas itu, and then dia terus naik ke atas. Alright, itu saja. Inilah dia account dia 1200. Saya pakai broker headway by the way 1200 ke 4000 USD. Okay, so kita close dulu. Terpampap. Alright. Okay, kejap lagi kalau dia masuk, dia buat satu zone baru lagi, kita entry balik. Yang penting kita relax sikit. Okay, tak perlu rushing. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa follow saya punya channel Telegram. Okay, walaupun saya tak ada kat situ, tapi saya guide student saya, jangan risau. Kadang-kadang saya akan masuk lah. Okay, occasionally saya akan masuk ke dalam channel tu. Kalau student saya ada hal ke apa benda ke, saya akan masuk. Dan nanti akan ada giveaway. Saya akan bagi 100 USD. Dan ada banyak lah. Cumanya sekarang ni saya tak nak bagi janji apa-apa. Nanti korang cakap saya sidai korang. Okay, tapi yang penting akan datang saya cuba buat benda tu lah. Alright, itu saja. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua.